Oh, start. Hello guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Pagi ni aku nak casting dekat kampung aku je guys. Kampung aku sekarang ni bola padi cuci. So kat belakang tu ada sungai guys. So daripada sungai tu bawa ke depan semua ni dah dicuci lah. Kampung aku ni dah ada belah laut dengan belah darat lah. So belah darat belum dicuci lagi. Air tengah surut guys sekarang ni. Sekarang ni lebih kurang pukul 7.30 aku datang. Lebih kurang pukul 9, 9.30 macam tu air dah start pasang lah. Nanti tepi-tepi apa tebing ni air dah penuh lah. Di pagi ni memang syok lah kalau nak casting sebab air tengah surut. Jadi kalau air tinggi macam payah sikit lah nak casting kan. Sebab air tengah tinggi ikan mungkin dah berselerak. Air dia okey lah, pada aku nak macam okey. Air dia macam tak jenis sangat, tak keruh sangat. So kita try guys, tengok sini air aku rasa ni air okey kot. Dia tak jenis sangat, dia tak keruh sangat. So alang dah turun awal ni, kita try gasak lah guys. Panas kita balik lah. Awal pagi biasa sedap sikit nak casting. Jadi kita try dulu tengok macam mana. Aku set up barang dulu, lepas tu kita tengok mancing guys. Jom, let's go. Okay, kita try dulu guys. Tengok. Bismillah. Tak tahu dah ni ada ke tak ni. Kita try sahaja. Oh, tu. Oh, walah. Cucut. Curut guys. Baru first cast baling guys. Ada. Ada. Ada je. Kan. Oh lah. Curut lah guys. Kecil-kecil lah banyak. Makan. Ui, kasar guys. Ui, kasar guys. Ui. Oh, good size guys. Good size gang. Ui, kasar gang. Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar gang. So ini dia. Alright. Good size guys. Sekilo ada kot ni. Besar ke aduh, aku tengah baling. Lepas tu aku tak tahulah aku punya SD card tadi dia tengah dah full. So aku matikan sekejap. Aku delete lah sikit aku punya footage yang aku pernah rekod sebelum ni, yang dah lama tu aku ada buang sikit. Dan aku tengah set up tu, aku punya umpan dimakan guys. Tutup kat situ. Aduh hai, sayang aku tak dapat nak rekod time dia makan tu. So ini hasil dia guys. Ni soft rock. Telan. Aduh sayang betul lah footage dia makan tak dapat. Aku punya SD card full tadi. Okay, alhamdulillah. Step pertama guys. Kasar kan. Alhamdulillah. Betul-betul baik. Rezeki. Aduh sayang betul lah. Okay, nice. Ni hasil dia. Aduh guys. Spot bola pada cuci. Okay. Sekejap lagi lebih kurang pukul 9 macam tu ni penuh ni air ni. Aduh. Tak lekat. Aduh. Ada dah ni. Tadi seko kat situ guys. Yang besar tadi aku dapat tu set pertama tadi. Tengah baling-baling SD card pula penuh. So aku padam lah sikit
footage lama yang mungkin tak ada hasil tu kan. Aku padam balik footage yang lama. Tengah padam footage lama tu, dia sedut guys. Time tu aku punya soft rock dah kat dalam air situ dah. Dia boleh sedut. Lepas tu time dia makan tu memang tak dapat lah guys footage dia makan tu kan. So itulah, dah dapat tadi lah, barulah aku on camera balik. Ayah, sayang guys. Kalau tak dapat footage tu memang dah cantik lah. Dia tak sambar, dia sedut. Tak apa, kita test lagi dulu. Oh, strike. Okay. Nice. Okay. Alhamdulillah. Ui, ini kasar guys. Besar kan. Sama camp set pertama tadi guys. Kedua guys. Strike kedua pun lebih kurang sama besar macam yang pertama tadi. So ni dia guys. Kasar geng. Ni anggaran mungkin 900 gram. Padu geng. Gemuk elok guys. Gemuk elok. Padu-padu guys. Mantap lah. Ni soft rock. Mantap geng. Dia telan-telan semua. Dia kejar dia. Padu. Alhamdulillah. Oi, kedua saiz lebih kurang dengan set pertama dia guys. Padu kan dia. Yang macam kecil dia. Dia sambar macam ikan kecil je. Dia follow dia tepi je guys. Padu geng. Okay, jom kita test lagi. Bismillah. Ayo. Yes. Padu. Alhamdulillah. Strike ketiga guys. Padu gila guys, dia sambar guys. Padu. Yang ni pun boleh lah. Tak curut sangat lah. Sesempit. Tapi padu gila dia sambar. Alhamdulillah. Ada lagi guys. Untuk lah, curut. Hidup main kat tepi ni je guys ikan ni. Kalau air tengah pasang ni, dia main kat tepi ni je. Kalau macam awal pagi tadi aku datang tu, sudut lagi. Kat tengah-tengah pun ada juga sebab dia sudut kan, tengah sudut. So ni tengah pasang ni. So guys, kalau korang yang tengok video ni, kalau korang rasa kenapa aku tak pakai SP kan, sebab air tengah tinggi, kenapa aku tak pakai SP, sebab aku prefer pakai soft rock ni, sebab aku nak main kat tepi-tepi dan aku nak tengok dia punya sambar je sebenarnya. Top water dia, aku suka top water dia. Jadi itulah kenapa aku pakai soft rock walaupun air tengah tinggi sekarang ni. Sebab tu aku main kat tepi je, aku tak main kat tengah-tengah ni, aku main kat tepi ni guys. So aku nakkan top water je sebenarnya. So jom kita test lagi. Padu.
Nampak? Aku baru cakap guys, aku nak top water, nampak? Macam tu lah guys, walaupun saiz tak besar, tapi dia punya sambal dia tu padu guys. Aku baru cakap, itulah kenapa aku pakai soft rod guys. Sebab aku nak top water dia je. Strike. Okey. Alhamdulillah. Strike ke-4. Alhamdulillah guys. Padu guys. Okey. Ini pun saiz okey lah. Saiz okey lah ni. Oh, sihat je kan ni. Padu guys, tak gempak guys.